Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya sebuah kitab suci yang tebalnya beratus-ratus muka surat tu boleh dihafal? Maksud saya, hafal setiap perkataan dengan sempurna. Wow, hari ni kita akan bongkar rahsia di sebalik hifz Al-Quran. Ia satu seni hafazan yang perlukan disiplin dan teknik yang luar biasa. Jadi persoalan utamanya, macam mana? Macam mana seseorang tu boleh simpan satu teks yang begitu luas, begitu suci, dengan ketepatan yang jitu dalam memori dia, betul-betul dalam kepala? Inilah misteri yang kita nak terukai sama-sama hari ni. Dan jawapannya ada kat sini. Dalam catatan ni, ini macam satu pelan tindakan yang sangat terperinci yang memetakkan rutin harian seorang pelajar dalam perjalanan hafazan ni. Dari hari ke hari, minggu ke minggu. Jom kita tengok lebih dekat. Baiklah, asas kepada kaedah ni sebenarnya ialah satu kitaran harian yang berulang-ulang. Selama 4 hari pertama setiap minggu, para pelajar akan ikut satu jadual yang ketat dan konsisten. Jadual ni direka khas untuk membina dan kukuhkan memori mereka. Macam kita susun bata satu persatu. Okey, yang menariknya kat sini, proses ni tak bermula waktu pagi tau. Ia start malam sebelumnya. Ini menunjukkan betapa proaktifnya kaedah ni. Setiap langkah tu dah dirancang dengan sangat teliti. Antara pukul 7 hingga 7:30 malam, pelajar akan buat sesuatu yang dipanggil tahriri. Maksudnya, diorang akan tulis semula ayat-ayat yang nak dihafal tu dengan tangan. Tindakan fizikal menulis ni bukan sekadar salin tau. Ia sebenarnya mengaktifkan memori kinestetik, dia menghubungkan pergerakan tangan tu dengan teks, jadi proses nak hafal nanti jadi lebih mudah. Okey, lepas dah tulis, barulah masuk ke tugas utama, hafazan baharu. Dari pukul 7.45 sampai 8.45 malam, inilah sesi hafazan yang sebenar. Waktu paling kritikal untuk sematkan maklumat baharu ke dalam memori. Dan target setiap hari jelas dan sangat mudah diurus. Hafal satu muka surat baharu, bukan 2, bukan 3, 1 sahaja. Inilah kunci konsistensi. Jadi kemajuan tu stabil, tak adalah rasa terbeban. Tapi kerja belum siap lagi. Esok paginya, kitaran ni bersambung, tapi kali ni untuk pengukuhan. Fokus dah beralih daripada menghafal kepada mengukuhkan apa yang dah belajar semalam. Kitaran ni pastikan tak ada satu ayat pun yang senang-senang je nak lupa. Sesi pertama pagi tu dipanggil tahdir. Yang ni kita boleh anggap macam sesi latihan peribadi. Macam rehearsal lah. Pelajar akan ulang-ulang baca muka surat yang dihafal semalam, pastikan betul-betul lancar dan bina keyakinan sebelum nak jumpa guru. Okey, lepas dah prepare sendiri, dah yakin, tibalah saat penentuannya. Tasmik. Inilah masanya untuk dapatkan pengesahan daripada pakar untuk pastikan setiap sebutan, setiap hafalan tu tepat. Dari 7.30 pagi hingga 8.10 pagi, pelajar akan perdengarkan hafazan diorang kepada guru. Dalam sesi tasmik ni, peranan guru kat sini sangat-sangat penting. Dia bukan setakat dengar je, tapi dia akan betulkan apa-apa kesilapan. Langkah ni macam satu check and balance, kunci untuk kekalkan kualiti hafazan yang paling tinggi. Okey, hafal satu muka surat sehari memang nampak hebat. Tapi macam mana pula dengan muka surat semalam? Atau minggu lepas? Atau bulan lepas? Macam mana nak pastikan semua tu tak hilang dari ingatan? Kat sinilah sistem ulang kaji atau murajaah main peranan yang sangat kritikal. Sistem ni guna satu kaedah ulang kaji berlapis yang sangat bijak. Tengok ni, antara 8.10 hingga 9.10 pagi, ada 2 jenis murajaah. Pertama, murajaah baharu untuk pastikan hafalan yang baru-baru ni kekal segar. Kedua, murajaah lama untuk pastikan hafazan yang dah lama tu tak hilang. Inilah yang kita panggil pengulangan berjarak dan ia memang sangat-sangat efektif. Sesi pagi ni tak habis dengan mengulang kaji je tau. Langkah terakhirnya ialah tentang persediaan untuk masa depan. Nak pastikan kitaran pembelajaran ni sentiasa bergerak ke hadapan, tanpa henti. Dari 9.10 hingga 9.30 pagi, ada sesi talaki. Dalam sesi ni, pelajar akan duduk dengan guru dan guru akan bacakan buku surat yang pelajar tu akan hafal malam nanti. Ini macam letak asas yang kukuh. Pelajar dapat dengar sebutan yang betul sebelum dia mula hafal. Satu langkah yang sangat bijak kan untuk elak kesilapan sebelum ia berlaku.
Okey, lepas dah lalui 4 hari yang intensif tu, fokus pada hari kelima berubah sikit. Hari ni bukan lagi pasal nak tambah hafalan baru, tapi lebih kepada nak simen atau kukuhkan apa yang dah dipelajari. Jom kita tengok macam mana ia membina pemahaman yang lebih dalam. Jadi pada hari kelima, selalunya hari Jumaat lah. Tak ada hafazan baru, langsung tak ada. Sebaliknya, seluruh waktu pagi itu digunakan untuk kumpul balik dan fahamkan 4 muka surat yang dah dihafal sepanjang minggu tu. Ini langkah yang sangat penting untuk memori jangka panjang. Ada 2 aktiviti utama pada hari ini. Pertama, murajaah mingguan, di mana pelajar akan ulang balik semua hafalan untuk minggu tu. Dan yang kedua, yang ni sangat-sangat penting, ialah fiqh al-ayat. Ini sesi untuk dalami makna dan konteks ayat yang dihafal. Dia menghubungkan hafalan tu dengan pemahaman yang sebenar. Jadi, kita dah tengok jadual harian dan mingguan. Sekarang, jom kita undur sikit dan analisis kenapa sistem ni begitu berkesan. Apa sebenarnya prinsip-prinsip utama yang buat kaedah ni begitu hebat dari sudut sains pembelajaran? Petikan ni merumuskan segalanya dengan padat. Kejayaan kaedah ni bukan nasib, bukan kebetulan. Ia hasil daripada satu sistem yang sangat terperinci di mana setiap satu bahagian tu main peranan untuk bina memori yang betul-betul kekal. Jadi, secara ringkasnya, ada 4 tonggak utama yang buat sistem ni berjaya. Pertama, persediaan aktif. Dengan menulis tu, dia guna banyak diri untuk belajar. Kedua, ulang kaji berlapis. Macam yang kita sebut tadi, ia lawan proses lupa secara semula jadi. Ketiga, bimbingan pakar daripada guru. Jadi feedback tu sentiasa ada dan tepat. Dan yang paling penting, gabungan antara ingatan dan makna. Sebab kita lebih senang ingat benda yang kita faham kan? Gabungan mantap inilah yang akhirnya melahirkan seorang hafiz. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk anda fikirkan. Sistem ni dah buktikan betapa hebatnya kuasa struktur, pengulangan yang ada tujuan dan gabungan antara tindakan fizikal dengan pemahaman. Cuba fikir sekejap. Apa agaknya prinsip-prinsip dari kaedah kuno ni yang kita boleh pinjam dan gunakan untuk baiki cara kita belajar hari ni? Tak kisahlah dalam pelajaran ke, kerja ke atau apa-apa je kemahiran baru.